Bila mau balik kampung? Sekarang kenapa sana? Apa ada? Baby ni kan? Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Bila ditanya cakap lahir sini, tapi bila desak pasal dokumen Selam berjawab ada IC merah. Soalannya macam mana status pelarian atau parti boleh mendakwa ada MyPR? Siapa yang bagi? Atau sekadar tetin nak kelirukan penguatkuasa? Dulu dah janji takkan bawa kenderaan, tapi hari ini tetap bermaharga lele bawa motor tunda atas jalan raya. Dah tumpal rezeki dekat negara orang, hormatlah undang-undang. Jangan ingat bila dah beranak pindah dekat sini, automatik korang kebal undang-undang. You pakai apa kat UN lah? Bila mau balik kampung? Sekarang kenapa sana? Apa ada? Baby ni lahir mana? Lahir sini. Ada IC lah? Surat beranak saja. Oh. Datang dulu masuk ikut mana you? Saya bukan datang dari rumah, saya lahir sini. Lahir sini? Oh, maknanya sudah 2-3 generasi lah. Oh. Boleh bawa macam ni motor? Kalau jatuh barang-barang macam mana? Ha? Kalau jatuh barang-barang, motor siapa punya? Pakcik. Pakcik orang mana? Juga. Ha, beli tukar-tukar. Macam mana Myanmar boleh ada IC? Lama. Ha. Macam mana boleh ada IC? Bawa ke negara Malaysia lah, bawa ke yang kali merah. Oh. Banteras segala noda desa kuasa buka mata Malaysia perlu dijaga kekal.